menghadiahi dan menghadiahkan. Kuncinya ada pada dua imbuhan akhir tu, I dan kan. Ia menentukan ke mana kita nak halakan perhatian dalam ayat. Menghadiahi. Contoh ayat, Fahad menghadiahi Amanda seutas rantai emas. Fokusnya pada orang. Anggap saja imbuhan I tu macam jari telunjuk kita. Dia menunjuk terus kepada siapa perbuatan tu ditujukan. Jadi, menghadiahi ni soalannya ialah siapa yang dapat hadiah? Lepas perkataan menghadiahi, mesti terus letak nama orang. Kalau tak, ayat tu rasa macam tergantung. Macam, Fahad menghadiahi seutas rantai emas. Pelik bunyinya. Sebab jari telunjuk tu tak tuju pada sesiapa. Menghadiahkan seutas rantai emas kepada Amanda. Hadiah tu yang jadi watak utama sekarang. Soalan untuk kan ialah, apa hadiahnya? Jadi strukturnya pun berbeza. Dengan menghadiahkan, kita sebut hadiah dulu, lepas tu baru penerima, selalunya guna perkataan kepada. Betul, menghadiahkan sesuatu kepada seseorang. Syarikat kami menghadiahkan voucher tunai kepada semua staf. Saya rasa betul lah tu sebab fokus saya memang pada voucher tunai tu. Dan itu penggunaan yang sempurna, fokus pada hadiah. Tapi kalau anda tulis, syarikat kami menghadiahi semua staf voucher tunai pun boleh juga. Dua-dua betul, cuma penekanan dia lain sikit. Satu tunjulkan penerima, satu lagi tunjulkan hadiah. Itulah dia, kuasa imbuhan. Kesimpulannya, kita cuma perlu tanya diri sendiri, apa yang aku nak tekankan? Kalau saya nak fokus pada siapa yang dapat, saya guna menghadiahi. Kalau saya nak fokus pada apa bendanya, saya guna menghadiahkan.